Selamat pagi. Sebelum kita mula, saya nak panggil awak Afifah ke Fifah? Fifah. Fifah. Saya nak tanya, macam mana perjalanan pagi ni? Pagi tadi saya bangun subuh, saya basuh baju, lepas tu tidur balik. Lepas tu saya buka puasa atau tadi dah bangun belum. Lepas tu saya nak terus mandi, siap-siap pergi ke sesi. Maknanya Cik Fifah tak makan je? Tak. Tak ya? Okay, macam mana minggu ni? Sebab kita tahu kan minggu ni minggu 13, minggu yang agak hektik lah dia belajar. Itu mana Minggu ni memang agak busy lah sikit. Sebab assignment macam minggu lepas kan kita raya haji kan. Tapi saya ada 4 assignment kena submit dalam masa yang sama. So macam raya pun macam tak raya lah. Macam buat assignment bila tetap dalam rumah pun keluar sekejap, lepas tu masuk bilik buat assignment. Lepas tu minggu ni dia assignment tu dah tak ada mana lah. Tapi sibuk dengan sesi orang lain. So macam kita kejar dengan viewer, nak buat sesi, nak buat pertangan lagi. Fifah masih lagi terkawal katakan. Nak tanya lah Fifah, sebelum ni pernah jadi sesi tak? Semua ni pernah. Pernah ya. Boleh cerita sikit bang? Pengalaman sesi mana tu, individu, kelompok. Mana? Sampai ni okey je buat sesi apa semua. Sebab daripada sesi ni lah saya boleh belajar macam saya nak handle sesi saya sendiri. Lepas tu saya dapat kenal dengan ramai orang. Sebelum saya teruskan sesi kita pada hari ini, saya nak bagi tahu sikitlah perjalanan sesi kita pada hari ini. Okay, saya sebagai kaunselor Afifah lah, saya dipanggil Aki lah. Berperanan lah untuk mendengar segala keluhan Afifah dan Afifah sebagai klien saya pada hari ini. Bebaslah untuk menyuarakan apa yang Afifah ingin suarakan lah. Dan sekiranya saya mendapati bahawa penceritaan Afifah itu memudaratkan orang lain ataupun diri Afifah ni, bolehlah saya minta izin Afifah untuk kita panjatkan kepada pihak berwajib lah. Dan sekalilah saya ingatkan yang sesi segala penceritaan Afifah ni adalah setakat dalam bilik ini saja, tidak kita bawa keluar dari bilik. Dan insyaAllah sesi kita tak lama, dalam 30 minit hingga 40 minit macam tu je. Okay, Afifah okey ke setakat ni? Okey. Okay. Apa perasaan Afifah hari ni? Hari ni dia awal pagi happy kan. Tak tahulah satu kesini nanti macam mana. Jadi apa yang Afifah nak cerita? Cerita saya tak ada isu mana, tapi kalau isu orang boleh. Boleh. Isu yang sebelum raya haji. Okay, macam cerita kan. Okay, saya adalah kawan lelaki. Okay. Dia selalu lah dengan saya pergi makan apa semua. Apa cakap tadi? Lupa. Okay. Kadang-kadang saya tengah buat assignment kan, dia tengah tanya call dah makan ke belum, cakap dah belum, okay jom pergi makan apa semua. Pada habis meeting pun dia yang hantar saya, dia yang ambil saya. Lepas tu hari tu kebetulan saya kan di hospital kan. Lepas tu dia yang teman saya sampai pukul pagi. And then saya balik rumah pun dia hantar semua. Memang kau kata macam rapat gila lah. Nak cakap kawan pun tak dapat macam kawan. Faham tak? Orang lain pun kena nampak macam daripada kawan. Okay, lepas tu sebalik raya haji hari tu, dia ada WhatsApp saya gini, aku ada buat silap besar lupa. Saya tanyalah, silap apa? Lepas tu dia cakap lah, dia pun hantar screenshot dia check dengan seorang perempuan dekat TikTok. Okay, lepas tu saya tengok lah nama username TikTok tu kan, saya kenal. Dia kawan satu kos saya, kawan yang saya rapat lah, boleh katakan rapat lah. Okay, so saya tanya lagi dia, kenapa bagi dia tu silap besar? Saya cakap sebab perempuan tu baru kematian boyfriend dia. Padahal boyfriend dia tu meninggal tahun lepas.
Sebenarnya macam dah boleh move on dah kan, setahun dah. Tak tahu lah. Lepas tu saya cakap lah, oh tak ada apa pun, kalau nak kenal je lah kan. Tak ada salah pun sebab boyfriend dia pun dah meninggal lama dah. Lepas tu cakap aku rasa bersalah. Tanya lah kenapa rasa bersalah. Dia tak jawab. Saya cakap mau okey ke kalau aku dengan dia. Saya cakap lah okey je. Tapi dalam hati saya macam aduh kenapa kena jadi gini kenapa kena kawan saya sendiri. Saya terlepas lah kat dia cakap ni. Tak ada orang lain ke, kenapa kena kawan aku. Saya cakap kenapa, salah ke? Tak ada salah pun. Saya macam saya nak cakap salah tapi tak boleh nak cakap salah. Faham tak? Lagi faham kan? Lepas tu dia diam. Lepas tu esok ni saya tanya dia, macam mana perkembangan dengan perempuan tu? Dia cakap, oh aku dah sleep call dengan dia, aku dah call apa semua kan. Saya macam terkejut. Saya macam, kenapa tiba-tiba jadi macam ni, kata tak nak kan. Saya tak tanya dia macam tu. So, saya cakap, oh ya ke, oh pula lah dengan perempuan tu. Lepas tu esok ni kebetulan saya kan kalau kelompok kan dia punya tugasan kan kena buat kelompok kan. Saya sekumpulan dengan perempuan tu. Lepas tu sesi tu saya pergi cerita yang pasal isu saya dengan lelaki tu lah. Saya cerita perempuan tu memang excited lah nak tahu apa semua kan. Lepas tu balik dari sesi tu saya pergi jogging. Balik jogging tu lelaki tu WhatsApp saya, Pipa kau tahu siapa-siapa ke pasal aku dengan dia ni. Saya cakap dah tak ada. Saya tipu lah. Saya macam tak nak kalau dia tahu ada sesi kan macam takut dia marah apa semua kan. Saya cakap ya ke? Cakap ya, kenapa tak percaya aku ke? Dia cakap bukan tak percaya tapi aku takut orang lain tahu apa yang aku buat. Dia cakap gitu. Saya cakap lah kenapa kau takut sangat? Sebab aku tak nak orang fikir negatif dekat perempuan tu. Lepas tu saya macam, oh kau fikir perempuan tu lah, tak apalah. Lepas tu dia cakap, kenapa kau sekarang macam ni? Kenapa kau dry dengan aku? Chat aku pun tak balas apa semua kan? Ke kau marah aku rapat dengan perempuan ni? Saya cakap lah, tak ada, tak marah pun. Lepas tu dia balas, sedangkan kau yang bagi green light untuk aku rapat perempuan tu. Lepas tu saya tak balas. Saya macam, biarlah balas lah. Saya tak apalah weh. Aku rasa ni dah last kot kita chat macam ni. Sebab ni kita jadi biasa macam kenalan biasa je macam tu. Lepas tu dia cakap, oh kenapa macam ni? Dia cakap, sebab aku tak selesa. Dia tu kawan aku tak naklah macam cakap tikam belakang kawan. Sedangkan kalau ikutkan saya kenal dia dulu kan, saya ada hak kan macam kan. Saya macam malas lah sebab lelaki tu pun dah nak pergi kat perempuan tu kan. Cuma satu je lah persoalan saya macam kenapa dia nak kena buat macam tu. Selama ni dia layan saya macam daripada kawan. Time dia putus ex dia pun saya yang teman apa semua kan. Lepas tu bila dia dah okey, dia cari orang lain tu. Lepas tu 2 hari selepas tu kawan dia datang rumah saya. Kawan dia cerita sebenarnya kan, dia tu dah tahu dah yang mau pergi cerita kisah mu dengan dia dalam sesi. Sebab si perempuan tu kan dalam sesi tu perempuan tu dengan lelaki tu keluar. Perempuan tu asyik tanya, betul ke murid perempuan tak ada apa-apa, betul ke? Maksud dia macam serabut dah, lelaki tu macam serabut sangat kan. Lepas tu dia boleh cek saya macam tu. Dengan Pipa sebelum ni rapat lah. Rapat sangat lah. Dia sentiasa ada lah. Tapi bila saya lihat dia kan dia macam seolah-olah aku masih berlaku. Betul. Jadi apa perasaan sebenar Pipa kat dia? Perasaan sebenar Pipa maksudnya? Dekat dia? Pipa anggap sebagai apa? Saya pun tak tahulah sebenarnya. Sebab bila saya tengok dia dengan perempuan tu kan, dia macam sakit. Tapi saya tak nak bagi tahu perasaan saya kat dia tu. Dan dia sayang ke macam takut kehilangan macam tu. Takut kehilangan bagi Pipa tu macam Bagi saya takut sebab sama ni kan saya cerita tadi lah. Saya selalu dengan dia apa semua kan. Takut kalau saya hilang dia, saya hilang momen-momen tu, and saya akan rasa macam sunyi sikit. Sekarang pun rasa macam sunyi lah sebab selalu kita kan malam-malam kan kita ajak buat makan. Lepas tu semalam pun meeting kan selalu saya balik dengan dia kan. Lepas tu bila lepas malam balik sendiri meeting rasa macam teringat sikit macam oh kalau dia ada saya macam meeting ni balik dengan dia pergi makan apa semua. maknanya sebabkan kejadian baru ni dengan
pipah sikit. Macam kurang Dia tak ada kurang rasa. rasa. Tak ada dah. Tak ada rasa dah. Jadi macam mana perasaan pipah? Saya tak tahu sekarang dia tipu lah kalau cakap tak teringat kan. Dia ingat lagi sebab lepas kejadian tu pun dia ada datang rumah keluarga saya. Dia makan kan semua. Tapi masa dia datang tu dia diam. Dia macam takut-takut. Dia takut-takut. Dengan ayah saya pun dia tak cakap banyak. Dengan mak saya pun tak cakap banyak. Lepas tu kalau dia cakap dia sebenarnya dia canggung dengan Mumipah. Jadi kenapa dia nak kena macam tu? Canggung? Apa maksud canggung? Dia macam ni macam aduh apa yang kata ada. Aku tak tahu lah. Dia macam tak selesa lah. Tak selesa. Lepas tu saya dengar cerita saya pun try lah mesra-mesra dengan dia, tanya dia nak makan ke? Ni aku tolong celokkan anak air tak? Saya macam buat macam biasa lah tu. Tapi dia still macam tak bercakap banyak lah, tak macam sebelum ni. Jadi apa yang pipah nak ubahkan? Ubah. Saya rasa tak nak kenal dia sebelum ni. Dia Boleh macam terangkan ni dengan baik. sebab saya fikir kalau saya tak kenal dia sebelum ni tak adalah jadi gini macam. Sebab saya sebenarnya pernah ada pengalaman jadi rumah singgah ni. Dia macam bila jadi balik dia macam teringat balik kisah-kisah yang 2 tahun lepas. Jadi dia rasa macam kalau saya tak kenal dia mungkin saya takkan macam tak selesa dengan kawan saya yang tu. Saya banyak saya tak tahu siapa saya fikir. Banyak terfikir. Dekat pipah seorang yang kata ignore perasaan. Saya kadang-kadang saya rela ignore perasaan saya demi orang lain. Macam saya menjauh dari dia lah. Sebab saya tak jaga perasaan perempuan tu. And then pada semua perasaan saya sendiri. Hanya pipah selalu kata korban letak dengan orang lain. Sebab saya nampak dia dengan perempuan tu pun macam suka. Dia cakap kalau saya teruskan saya juga sakit. Baik, pergilah kat perempuan tu. Lagi tu dia tak ada rasa mana. Saya percaya lagi rasa. Itu agak apa dia? Tak ada lagu lah dua ni. Okay. Jadi boleh tak kita start? Tak. Jadi apa yang menyebabkan pipah selalu bertindak? Maksudnya Apa yang menyebabkan pipahnya selalu melakukan? sebab saya fikir kebahagiaan orang lain lebih penting. Sebab kita tahu apa yang dia hadap kan. Apa yang dia hadap sampai kan. Mungkin dia sebelum ni dia menderita, orang cakap kan, menderita. Mungkin kebahagiaan yang tu mungkin boleh buatkan dia happy. Macam saya kan saya percaya keluarga saya sendiri. Saya ada keluarga saya ada kawan-kawan saya. So bagi saya tak apalah. Sebab saya jenis yang cepat lupa. Setelah saya macam korbankan lelaki untuk perempuan tu kan, esok-esok ni saya macam tak apalah, baguslah. Macam faham tak? Saya nak cakap dia macam ada macam contohlah saya korbankan lelaki tu untuk perempuan tu kan, 2 minggu selepas tu saya tak ada rasa apa-apa lah. Tak apa lah. Saya fikir balik, ada hikmahnya kalau lelaki tu takkan saya. Sebab macam ni, lelaki tu dia ada red flag dia yang saya tak suka. Tak suka tapi saya takut kehilangan macam tu. Okay. Lelaki tu dia isap rokok. Lepas tu yang kedua, tak kali keluar dengan dia,
Saya yang keluarkan duit. Saya dah keluarkan duit. Dia macam tak segan-segan tau, nak minta saya, "Pak, tolong belanja aku boleh tak?" Lelaki macam tu. So macam tu dia, oh tak apalah, baguslah dia tak mengaku. At least duit aku tak habis, aku tak hidu asap rokok. Lepas tu mak saya pula tak suka dia. Mak saya memang daripada awal macam nampak benda yang buruk lah kat dia. Sebab dia kan nak, saya cakap dia hantar saya balik rumah kan. Mak saya jumpa dia, dia cakap, mak saya tiba cakap macam, dia tak tahu kenapa dia ada perasaan tak suka kat lelaki tu. First sebab, mungkin sebab dia isap rokok, ataupun adalah certain perangai dia yang orang tua kan, dia boleh nampak kan perangai perangai kita ni kan. Perangai firasat ibu lah. Firasat sama ibu macam tu. Jadi Pipah pernah kan, keluarga Pipah mengenali dia. Kenal. Dia tertarik dengan perkataan red flag. Jadi red flag bagi Pipah ni macam mana? Red flag ada pada segi seorang lelaki tu, red flag dia lain. Soalan Lelaki, first bagi saya, dia isap rokok. Saya memang tak boleh lelaki isap rokok. Sebab keluarga saya pun daripada atuk saya semuanya memang tak isap rokok lagi. So memang saya dibesarkan dalam suka yang tanpa asap rokok. Tapi kalau macam vape saya boleh lagi lah. Tapi rokok masih tak boleh rasa. Sebab satu lagi, saya kan ada penyakit macam jantung kan. So tak boleh hidup asap banyak sangat. Okay, saya rasa itu pun kan yang macam saya down tu, yang saya sampai hospital tu semua kan, benda tu jadi sebab asap rokok dia. Dia sedar benda tu, dia cakap, oh sebabkan asap rokok aku ke kau jadi macam ni kan. So saya macam, takkanlah kita cakap, oh sebab asap rokok kau tak. Saya macam, tak ada lah, tak kot, sebab benda lain ke. Sebab macam nak jaga hati dia. Lepas tu yang kedua, saya tak boleh lelaki yang bila keluar dengan perempuan dia tak ada common sense, yang nak minta belanja apa semua. Selalunya kan lelaki kan, kalau dia ada perasaan perempuan tu, lelaki yang keluar duit sebenarnya. Tak ada, ataupun dua-dua macam tu. So tak boleh lelaki yang bila dia pindah tempat bilik perempuan ni, dia macam tak ada tanggungjawab. Saya tak ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab sebagai seorang lelaki lah, tak gentle lah nak cakap kan. Lepas tu yang ketiga, dia kasar. Saya tak boleh lelaki yang cakap kasar and suara dia tengking-tengking. Sebab saya trauma dengan orang yang tengking ni. Kisah trauma yang tu. Lepas tu yang keempat, apa lagi lelaki yang pakai seluar pendek, saya tak boleh. Macam tak nice lah. Lepas tu juga banyak bab senarai dia tadi. Tapi sebelum Pipah kata kenal dia, dah kenal pasti ke belum dia punya sifat tu? Okay, awal kenal dia dah tunjuklah sifat sebenar dia. Dia macam kasar, dia isap rokok pun awal kenal dia kurang isap rokok, kurang. Lepas tu macam okay, boleh lagi lah kenal dia. Sebab macam ni, dia tu diperkenalkan ke saya macam ni. Saya kawan dia tu boleh katakan kenal saya dulu. Kawan dia kenal saya dulu. Sebab kawan dia tu bekerja sama dengan saya juga. Macam tahu dulu kalau campus tahu. Okay, so kawan dia yang duta tu lah kenalkan saya dengan dia. Tu. Lepas tu bila kenal dengan dia, saya kenal dia tu, dia macam kasar lah. Macam dia cakap lepas kan. Dia macam cakap lepas. Lepas tu rokok pun jarang dia isap. Lepas tu lepas saya kenal dengan dia 3 hari 4 hari situ kot, saya lupa lah, dia ajak saya keluar makan. Sebab saya pun nak meluah dengan dia kan. Sebab saya suka meluah dengan dia. Lepas tu saat benda tu kita orang mula rapat. Dia macam hari tu pun yang kan bila kita ada program kan yang jual-jual tu, dia datang tolong untuk kemas tempat jualan tu, yang hari Ahad tu, Ahad
hari Ahad tu dia datang sebab dia sanggup tolong semua. Saya cakap dengan dia, boleh ke ni tolong, sebab dia sebenarnya dia sakit kaki tu, tapi dia sanggup tolong. Sebab dia cakap, takkanlah mu perempuan nak buat kan, sebab tu saya cuma perempuan seorang je lelaki. Okay, lepas tu start pada tu dia selalu ajak saya keluar makan. Kalau meeting pun dia kata saya, dah balik ke meeting, nak aku ambil tak? Saya cakap, boleh juga ambil kan, sebab at least saya fikir, jimat lah duit maksimum aku. Pukul ni. Okay. Lepas tu balik tu dia ajak makan. Boleh katakan almost 3 setiap hari lah keluar dengan dia. Call pun malam call apa semua, dia cerita pasal ni. Saya tak okey, dia akan tanya saya kenapa tak okey apa semua. Dia macam caring lah. Lepas tu bila dah memang kenal, dia isap rokok. Dia macam sedapat dia ni, dia tak boleh tinggalkan rokok dia walau sesaat pun. Rokok still kat mulut dia. Always kat mulut dia. Tak, suatu lagi saya terfikir, dia tak ada duit nak makan, tapi dia rokok dia ada. Tapi tahu rokok tu berapa harganya? Mahal kan? Mahal kan? Saya faham je sebab saya sanggup tak makan minum kopi. Faham? Lelaki macam tu. Lepas tu bila tak ada duit, pinjam perempuan. Yang tu saya Dia seorang je, saya sudah seorang. Ipah pernah tak cakap kat dia? Ipah tak selesa dengan keadaan tu? Tak. Sebab saya nak takut dia rasa apa semua kan. Semua dia rasa cakap gini. Saya macam bagi hint lah. Aku dibesarkan dalam suasana yang tak ada asap rokok. So aku macam abang-abang aku, sepupu aku semua tak pernah isap rokok depan aku. Bagi macam tu. Dia diam, dia stop rokok. Lepas tu 30 minit kemudian dia isap balik. Dia tak boleh tinggal selesa. Mungkin saya rasa sebab bukan rokok tegal. Sebab dia mungkin ketagihan tu. Tak kenapa. Apa ni pun yang dos tu kalau kita ambil lebih dulu kan, dia akan tadi tu tinggi sikit. Rasa macam tu lah. Kalau buat duit lah, macam mana? Pernah beritahu? Tu tak pernah. Sebab saya macam tak apalah, biarlah saya anggap tu sedekah. Maknanya tak membagi ribat? Tak merasa lah. Sebab pak duit tu pun tak ada orang tahu pun yang dia pakai duit saya. Kecuali kawan baik saya, dia tahu. Dia macam bebel lah. Dia kamu ni baik sangat lah apa semua, dia bagi dia pijak apa semua kan. Lepas tu ada sekali tu dia nak pinjam duit. Nak pinjam RM5 rasanya untuk dia makan. Saya tanyalah kawan baik saya tu, boleh ke aku bagi dia pinjam ni? Saya cakap okey boleh sekali ni je, lepas tu jangan baik dah. Lepas tu memang tak bagi lah, sebab memang tak ada apa-apa dah kan. Saya tahu lah dia kurang perempuan ni, perempuan tu kurangkan duit ke ataupun dia kurangkan duit. Saya nampak kesamaan lah kat situ. Dari percintaan awal Ipah tadi, Ipah rela berkorban betul, dan Ipah sanggup bagi duit apa semua. Tapi sebenarnya saya lihat Ipah sedikit berkorban. Ipah sedikit apa ni pun terlampau mengetepikan emosi Ipah ni untuk orang ni. Ipah sedar tak boleh? Tak, saya sebab orang lain akan gerak ke depan. Kalau kita tolong bantu, kita ke belakang. Jadi macam mana pemikiran? Sebelum saya niat saya nak tolong kawan ni. Sebab saya fikir saya pernah ada di situasi dia. Macam saya fikir kalau saya dekat situasi dia pun, saya akan mengharapkan pertolongan juga. Terus saya harap bila saya dekat situasi dia, ada orang lain tolong saya macam tu. Macam untuk balasan lah atas pertolongan saya tu. Baik emosi pula,
Saya sedar je, saya selalu je mengetepikan emosi saya untuk orang lain. Bila pipa buat ini apa perasaan pipanya? Saya tolong Yang mengetepikan tu emosi tu. apa perasaan? Saya rasa Kalau dia awal-awal macam tak rasa apa-apa, bila lama-lama macam dia sedikit bagi efek lah dekat emosi saya. Bila ingat balik benda tu macam tiba-tiba saya nangis, tiba-tiba saya fikir kenapa aku buat macam tu, macam menyesal, aku tak jaga perasaan aku apa semua. Pipa terkesan tapi nak mengambil masa. Jadinya dalam orang kata persahabatan lah dengan tu, persahabatan Pipa ni apa yang Pipa harapkan daripada seorang kawan? Kawan, okay, saya harap pada seorang kawan dia kena saling tolong kan. Tolong. Lepas tu kalau kawan tu sedih, dia akan selalu ada. Apa lagi? Baik buruk pun dia terima. Saya fikir Saya daripada pendengar saya lah, Pipa ni saya boleh katakan nak berhubungan ni ke arah give and take. Pipa bukan seorang Pipa yang memberi. betul. Kalau kita terlampau menerima tu, dia akan sakit lagi. Terlampau memberi pun lagi lah. Jadi apa yang apa yang Pipa nak maksudnya kita tahu kita ni seorang panggil people pleaser. Kata satu Apa yang nak buat, apa nak ubah tajuk berbeza. sebabnya apa yang selepas ni, contohlah ada kenalan baru, pasti nak teruskan ataupun lebih berhati-hati? Lebih berhati-hati kot. Sebab sekarang ni pun saya ada cakap dengan dia, pastinya aku macam dah takut nak kenal dengan orang baru. Sebab selalu selalu kenal orang baru, setiap kali kenal lelaki mesti dia macam ni kan. So saya takut dah. Saya cakap ni, lebih baik aku tumpu dekat diri aku sendiri, ubah diri aku dulu, ubah penampilan apa semua. Sekarang ni saya fikir saya nak fokus diri saya dulu. Sebab saya fikir saya tak pernah fokus kat diri saya. Saya selalu fokus kat orang lain apa semua. Saya fokus kat diri saya. Lepas tu sekarang ni kan, kalau nampak macam saya agak tenggelamkan diri saya dulu. Okay, bila saya dah dapat apa yang saya nak capai, saya akan naik balik. Maknanya Pipa nak ubah tu ambil masa. Agak apa? Saya sebenarnya nak ubah tu, kalau macam bagi ubah yang mindset fikir nak fokus kat diri tu, mungkin dalam sebulan. Tapi kalau untuk ubah penampilan apa semua,
saya target sampai birthday saya. Okay, birthday saya lagi 2 bulan. So masa tu saya target macam bila sampai birthday saya nak post perubahan diri saya nak macam cakap tadi, saya nak naik balik, nak tadi kan saya cakap saya tenggelamkan diri saya kan. Okay, masa birthday saya nak naik balik, saya nak tunjukkan diri saya yang sebenar. Diri sebenarnya, diri saya yang baru, yang tak people pleaser, tak fikir orang lain, fikir diri sendiri. Tapi kalau saya fikir kalau fikir diri sendiri, tak ke macam pentingkan diri sangat? Tak kan? Tak, sebab kalau kita ni mengikut situasi. Kalau kita pentingkan diri demi kebaikan okey je. Sebab kalau kita terlampau letak orang lain, akhirnya kita yang disakiti. Orang tak nampak pun kadang-kadang. Saya setuju. Sebab sekali kita buat salah, kebaikan kita orang tak buat. Saya setuju. Sebab apa? Kalikan kebaikan saya ni banyak kan. Bila ada satu je kesalahan, dia macam satu kesalahan tu dibesarkan. Bila kita ada 1000 kebaikan lagi yang belakang tu. So saya fikir sebenarnya saya nak fokus kat diri saya je. Fokus kat diri saya, ada orang-orang yang ada dengan saya, time saya jatuh apa semua. Terus saya targetnya bila birthday saya lagi, nanti saya nak tunjukkan dekat orang, inilah diri saya yang baru dengan umur saya yang baru. Saya harap Iqbal percaya lah. Sebab saya sekarang ni nak explore dunia MC. Sebab kawan saya jadi MC kahwin. Saya tengoklah macam, oh lumayan juga MC kahwin ni, saya dapat beratus-ratus. So saya nak asas saya punya communication skill, saya nak jadi MC, macam MC untuk orang nampak yang oh Iqbal dah shine, yang dah tak macam apa ni, tak apa lah, tak macam takut-takut lah. Tak tanya Iqbal, saya tak ada dengan MC. Iqbal sebelum ni pernah jadi MC lagi. Oh, sebelum ni pernah. Ya. Macam mana Iqbal lalu ini? Okay, masa saya start jadi MC, saya form 6 STPM. Itu first time. Okay, masa tu saya masa STPM, saya introvert sangat-sangat. Tak macam ni. Okay, so nak jadi MC tu susah sikit lah. Sebab kita introvert, nak kena bercakap kat depan dengan orang yang agak ramai lah. Masa tu saya rasa jadi MC untuk dinner senior STPM. Okay, masa tu ketat juga tapi still boleh lah. Sebab kawan saya, ada partner saya tu pernah jadi MC. Dia cakap boleh. Lepas tu dia suruh amalkan apa cakap depan cermin kan. Okay, buat depan cermin. Lepas tu berlatih setiap hari. Lepas tu saya tengah bercinta kan. So saya akan baca depan boyfriend saya. Boyfriend saya kata okay ni. Okay, so saya buat macam tu lah. Setiap kali nak MC saya akan baca. Tak apa, kalau tak ada orang dengar pun saya akan record suara saya. Nanti saya dengar balik. Kalau ada yang kurang, saya ubah-ubah. Okay. Untuk kat U ni, saya pernah jadi MC untuk majlis dekan PK. Dan tu lagi lah berdebar sebab ada lecturer apa semua. Lepas tu ramai juga crowd dia. Tapi still macam okey lah sebab tu. Lepas tu yang lain-lain semua macam industri talk je lah. Macam kecil-kecil je. So saya macam tertarik nak jadi MC informal sebab saya tak pernah jadi informal punya MC. Oh, kahwin informal je? Kahwin dia formal ke informal. Tapi saya nak try untuk informal. Informal lah. Sebab saya macam tertarik dengan informal. Sebab tengok informal ni macam santai gila kan. Saya tak pernah jadi informal. Saya nak asas skill saya untuk jadi MC informal. Sebab macam ni kan hari Sabtu hari tu saya adalah ikut kawan saya tu pergi MC majlis kahwin. Lepas tu saya ceritalah dekat mak saya. Lepas tu pukul 15.1 tu pukul saya nak kahwin. Lepas pukul saya cakap gini, apa kata kalau kau jadi MC untuk kahwin aku nanti informal. Saya macam aduh, dah lah saya tak pandai informal kan. Lepas tu saya kebetulan yang coach kepada kawan saya MC kahwin tu dia staff UMT. UMT dia penasihat ke Mesir.
Dia cakap kat saya, masuklah Gemersik sem depan. So saya fikir, okay, saya akan masuk Gemersik. Orang tahu rezeki saya bila jadi MC lagi besar dari UMT ni ke. So saya nak kembangkan. So saya nampak saya punya peluang untuk jual suara tu macam ada. Tapi cuma saya macam communication saya kurang sikit. So saya nak asah semua tu. Tak sama. Rasa nama saya lah. Kalau saya tu nama Ain kot. Dia masih juga. Sekali dia MC 200. Memang bagus lah. Dia masih dia asal kita punya confidence, soft skill kita. So selain maknanya Bipah sepan tu nak mencari musik ke macam mana? Ya, ikutkan sebenarnya mak saya dah tak bagi dah join mana-mana kelab. Tapi saya cerita kat dia kat mak saya, sebenarnya minat rakat ke dunia yang gini lah, macam pengacaraan kan. Macam tu. Lepas tu saya cakap, okey je boleh je. Sebab Gemersik pun dapat duit kan. So saya cakap, mak saya macam okey lah. Tapi jangan join yang berat-berat lah macam Okey lah, saya nampak. Okey, selain nak join Gemersik, apa lagi usaha? apa tu. Mungkin usaha untuk jadi MC. Tapi saya akan belajar dengan kawan saya yang ni. Sebab kawan saya ni saya sedikit insecure lah. Sebab dia punya suara dia MC apa semua macam pompak gila. Allah suka kan. Dia selalu dapat job-job daripada kelab-kelab luar apa semua. Jadi MC kahwin ni pun kan dia dapat skrip macam skrip mata macam tu tiba-tiba dapat. Senang gila dapat. Terus saya sedikit macam aku nak jadi macam dia. Tapi tak. Tapi saya terfikir takut bila saya jadi MC juga kan. Saya takut dia fikir saya nak ikut dia ke. Macam tu. Kenapa? Sebab apa Bipah macam itu? Sebab sebab itu kan dia ajak saya pergi majlis kahwin tu pun sebab dia nak kenalkan saya dekat kos dia tu. Sebab dia yang cakap kat saya senyap dia yang cakap kat cakap Pok D lah nama dia tu. Pok D dia ni MC juga. Dia cakap macam tu. So kita macam dia pun nak orang tahu saya pernah jadi MC juga. Bila fikir macam dia datang fikiran kita, kalau aku jadi MC juga mesti dia nak aku ikut dia. Sedangkan benda tu atas minat kan. Okay, kita dekat penghujung sesi. Masa tu mencuba kita apa lagi? Okay, dari awal sesi saya Bipah menceritakan yang Bipah ada masalah hubungan lah di mana Bipah rasanya Bipah dah buat segalanya untuk dia, tapi dia lebih memilih orang lain dan seolah macam Bipah terpaksakan. Dan Bipah juga ada menceritakan Bipah ni minat untuk menjadi MC dan ingin menjadi orang yang baru lah. Kita bantu mesti Bipah sendiri. Betul. Saya harap Bipah segala perancangan Bipah tu dipermudahkan. Semoga Bipah berjaya lah. Itu saja daripada saya. Sampai saya ingatkanlah sesi segala kita punya penceritaan dalam bilik ni adalah dalam bilik ni saja. Adalah menjadi tanggungjawab saya dan tanggungjawab Bipah untuk rahsiakan. Okay, dan saya tangguhlah sesi ni, kita jumpa dalam sesi seterusnya. Terima kasih.